Bubble Boy Galaxy. Untuk lagu yang saya nyanyikan untuk malam ni lah, macam lagu Papa Zola, saya kena buat macam watak Papa Zola punya karakter. Dan lepas tu dia tukar pula lagu Dunia Baru, Bubble Boy dan Mekamato yang punchy, yang semangat. So kita tukar on the spot. Mula lagu pada zaman dahulu kita buat suara yang macam memang kanak-kanak. Lepas tu tukar lagu You My Hero serius. Lepas tu tukar lagu Smash Up kan, lagu Thailand tu kena macam gitulah kan. Tukar bahasa pula kan. Memang challenge lah. And sebenarnya kita orang nyanyi bukan bertiga tapi berlima. Mic letak kat perut macam ni. Dalam nangis sekali. Effect. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak MDEC yang sedia bekerjasama dengan Orkestra Kuala Lumpur di BKL. Amat memuaskan daripada komen daripada penonton pun semuanya seronok. Terima kasih banyak. Saya harap pihak di BKL dan juga MDEC kita boleh bekerjasama lagi dalam masa akan datang. Mungkin dengan konten-konten yang lebih menarik untuk kita sama-sama menghiburkan warga kota dengan muzik-muzik animasi dan juga permainan-permainan game tempatan ataupun international. Mungkin insyaAllah. See you later. Saya Usama Zaid, CEO Wawa Animation, penulis dan pengarah Ejen Ali. Saya rasa satu pengalaman yang sangat menarik sebab kali pertama saya dapat dengar lagu-lagu yang kami cipta untuk Ejen Ali didendangkan live secara orkestra. So it was very dynamic performance, something yang kita create, being presented in a more grand form lah. Saya pun bila dah dengar lagu kita didengarkan dalam orkestra ni, rasa lagi semangat nak buat the next song, the next story untuk nak boleh didendangkan lagi dalam suasana macam ni.